Jadi tuan semua, dalam kehidupan kita sehari kita kena ada sabar. Kita kena sabar. Sabar menahan diri daripada segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Orang maki kita diam. Orang kata apa-apa, kita diam saja tuan semua. Kita diam saja. Imam Ghazali kata hakikat sabar ialah menahan diri daripada sesuatu yang tidak diingini oleh nafsu. Tu Imam Ghazali kata. Kerana tuan semua, walaupun kita ada ilmu tuan semua, kadang nafsu tu benda lain. Nafsu tu boleh mengatasi ilmu kita tuan semua. Kadang kita rasa, ataupun nafsu tu boleh mengatasi ilmu kita yang kita ada. Kadang kita tertidur dengan nafsu, kita tertipu dengan nafsu kita. Kita kata kita lah lebih, kita yang pandai. Dan kebiasaannya tuan semua, orang-orang muda yang rasa ada PhD, kadang-kadang mereka ni suka. Jadi di sini tuan semua, jadi bagi pihak yang anda, tak kedua-dua pihak lah. Ada setengah saya sampai bengang, sampai tak ada tidur malam saya memikirkan kata-kata ustaz tu, kata-kata ustazah tu. Sampai gitu tuan semua. Jadi ada di sini tuan semua, kita tengok pada hukum sabar. Kadang-kadang Imam Ghazali kata hakikat sabar, hakikat dan dapatkan hakikat sabar ialah kita menahan diri kita daripada yang diingini oleh nafsu tu. Nak buat macam ni, kita tahan. Nafsu nak buat macam ni, kita tahan. Kita tahan. Jadi kita kena sama-sama lah. Kita kena sama-sama kita untuk kita kena sama nilai dan semua. Kadang-kadang ilmu kita ada tapi kita tak dapat mengatasi. Kerana apa? Kerana ada ujung dalam diri kita yang mana kita tak perasan perkara itu ada, tetapi oleh kerana nafsu kita tu meliputi ilmu yang kita ada tu.